Ketika ramai meninggalkan perjuangan, lelaki ini memilih untuk kekal bertahan. Ini kisah Muhammad Ridwan bin Haji Salamun atau lebih dikenali sebagai Tuan As-Salam. Dilahirkan di Hospital Pontian dan berasal dari Benut, Johor. Beliau merupakan anak bongsu daripada 9 orang adik-beradik. Beliau mendapat pendidikan di SMK Seri Kukuk, kemudian menyambung pengajian kejuruteraan mekanikal di SM Teknik Johor Bahru sebelum melanjutkan diploma dan ijazah kejuruteraan pembuatan di UTM. Sejak sekolah lagi, beliau aktif memimpin pelajar dan ketika di universiti berjaya meraih beberapa anugerah inovasi di peringkat antarabangsa. Hari ini, beliau berkhidmat sebagai Senior Design Engineer di Dyson. Tuan As-Salam menyertai PAS pada tahun 2008 ketika masih bergelar mahasiswa. Beliau memegang pelbagai jawatan dalam PAS sehingga dilantik sebagai Ketua Pemuda PAS Johor. Namun, cabaran terbesar datang pada tahun 2015 ketika PAS berdepan pergolakan besar daripada 19 ahli jawatan kuasa pemuda PAS Pulai. Hanya 2 orang yang kekal meneruskan perjuangan. Dalam keadaan serba kekurangan, beliau bersama rakan-rakan yang setia terus menggerakkan organisasi dan memastikan pasti dapat beroperasi seperti biasa. Hari ini, pemuda PAS Pulai menjadi antara yang aktif dan berinovasi di Johor. Daripada Tuan As-Salam, kita belajar bahawa orang yang berjaya bukanlah orang yang tidak pernah diuji, tetapi orang yang tetap istiqamah ketika diuji. Apa pendapat korang tentang kisah ni? Cuba komen.